Pisau murah berkualiti ada jenama dan boleh harap. Senang nak jumpa pisau yang murah dan berkualiti macam ni. Nama dia Moranif Basic, ada dua jenis. Yang ini 546 stainless steel, yang ini pula carbon steel. Walau ada dua jenis carbon steel dengan stainless steel, tapi aku nak promote yang stainless steel ni je. Dia datang dah siap sarung perfect macam ni geng. Dah tak payah nak pening-pening. Ini barang pelik lah, made in Sweden. Apa hal tah? Sarung dia ni kau dapat siap akan ada lubang macam ni. Dengan sarung yang berlubang macam ni, bererti nanti bila katalah air masuk, air boleh keluar terus, taklah bertakung. Inilah bilah yang kita nak tunjukkan hari ini. Diperbuat daripada stainless steel. Besi stainless steel ni bukannya bermaksud dia ni takkan karat. Dia boleh karat, tapi susah mau karat. Stainless steel, bukannya unstainable, tapi stainless. Dulu bilah diperbuat daripada plastik. Bila pegang ada finger guard, meyakinkan. Panjang bilah pula lebih kurang 3,5 inci. Nak buat kerja basic-basic, memang kenalah dengan nama dia, Moranif Basic. Dengan bentuk mata yang Scandi grind macam ni, mengasah akan jadi jauh lebih mudah. Ketebalan bilah pula 2mm. Ini barang nak buat lasak ringan-ringan boleh, nak buat ringan-ringan lasak boleh. Apa benda aku cakap ni? Cerita geng camping, geng mancing boleh je pakai. Cuma yang tak digalakkan pakai adalah geng mancing anak dara orang. Yang korang tengok ada dua color, kuning dengan warna hijau macam ni. Ini warna limited edition. Warna asas dia lain. Aku recommend pakai stainless steel sebab majoriti orang tak reti nak jaga pisau. Bukan apa, balik daripada adventure, dia simpan itu barang, sekali keluarkan berkarat. Kelebihan menggunakan bilah stainless steel itu je lah geng, supaya dia ni kuranglah sikit masalah maintenance, lambatlah sikit nak berkarat. Tapi kalau kau nak buat performance, nak tak nak, carbon steel lah bro, baru jadi. Masalah karat ni bukannya kau tak nak tengok barang kau jadi tak cantik, bukan. Tapi bila nak buat pengurusan makanan, lebih meyakinkan. Sebab tu kita tak nak bilah kita karat. Sebab bila kita nak buat pengurusan makanan, kau nak ke makan benda yang dipotong daripada besi yang karat? Dan kualiti yang diberikan, sumpah dia punya harga tak masuk akal. Tak percaya, tengok sendiri dan kongsikan di ruangan komen.